Kita tak boleh macam tu bang. Duit tu kena masuk hari ni bang. Kita berniaga gerai. Orang semua tahu kalau berniaga gerai ni, benda yang paling utama sekali adalah lokasi. Lokasi is the key. Kalau kita berniaga gerai kan, tepi jalan tu, kawasan tu kurang orang, customer pun kurang datang, orang lalu lalang pun tak ramai. Kadang-kadang orang lalu lalang pun dia tak singgah kedai kita. Kedai kita ni cantik pun dah cantik. Kita punya servis pun bagus, tapi orang tak datang juga kedai. Lokasi bang. Lokasi. Kalau berniaga dekat situ, tak ada orang kan, kemas barang berniaga tu pergi cari tempat lain. Benda ni saya dah buat dah. Lokasi adalah kunci. Lainlah kalau kita ni pandai buat marketing, kita pandai buat live. Orang boleh datang kedai kita dengan konten-konten kita. Tapi semua tu yang saya cerita di live, konten apa semua tu, yang tu makan masa. Kita tak boleh macam tu bang. Kita nak kena cari duit, ada duit hari ni nak bayar tu, nak bayar ni, duit tu kena masuk hari ni bang. Jadi cari lokasi lain. Carilah lokasi tempat orang berkerumun dengan ramai-ramai, yang banyak orang berjalan-jalan kaki, sekolah ke contohnya, ataupun dekat tempat parking kawasan mall ke, buka je bonet situ bang. Kadang-kadang tempat tu cantik, belum tentu ada customer bang. Cari lokasi lain. Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Tapi saya bukan suruh pergi ke luar negeri, pergi pindah tapak je.